Benda ni kita tengok dari gambar saja pun kita tahu rasa dia teruk ya amat. Yang perisau original tu. Nak tahu punca trauma kita yang dari budak sampai ke tua ni, kita kena pergi ke 150 tahun dulu. Di Scotland ada seorang mamat ni, nama dia Alfred Scott. Alfred, dia nak buat satu produk yang berkhasiat lah. Dan hari pertama lagi benda ni nak diciptakan, Alfred pun tahu yang hati ikan kod memang rasa dia teruk ya Robi. Tapi dia pegang ayat orang tua-tua kot, yang baik itulah ubat. Sebab zaman tu kes budak tak cukup zat ni ramai, dan dia jumpa minyak ikan kod lah yang boleh solve masalah tu. Jadi bila buat R&D, dia campur lime dengan soda, rasa minyak tu bertukar jadi sedap sikit. Sampai ada slogan lah, nak abang kata sedap punya benda tu, rasa macam susu. Saya tahulah, saya kena mohon benda semua. Saya duk minum yang oren. Ada hari tu stok oren habis kot. Mak saya beli yang putih. Duk abang kata rasa macam susu lah. Noh, suap-suap tu macam kena rasuk. Nak luah balik, mak kita pula duk telan bagi habis. Rasa macam susu lembu ke apa ke. Rupanya orang putih sendiri tak makan benda ni. Sebab kat sana tak laku sangat Scott Emulsion. Alfred Scott ni, dia orang berniaga, dan 100 tahun dulu dia nampak dah marketing is the way to go. So dia letak duit dia untuk marketkan Scott Emulsion ni di merata tempat. Dan dari situ dia jumpa market yang paling untung sekali rupanya di Asia, khususnya negara kita. So marketing dia bagus, tapi produk dia betul bagus ke? Benda ni buat saya teringat dulu pasal ramai sangat top student selalu ada di pantai timur. Bila diselidiki benda yang konsisten dibuat oleh student ni, mereka bukan makan Scott Emulsion, mereka makan ikan kembung tu. Rupanya lagi lengkap khasiat dia dari kod ke salmon ke. Dia sama juga macam cerita kita kena murung makan buah oren sebab vitamin C banyak. Tapi jambu yang tumbuh melata di Malaysia ni lagi bagus. Selain dari kena murung, suruh makan ikan yang di tempat dia sendiri pun tak makan. Perangai suka kepada benda yang bukan lokal ni bukan special untuk orang Malaysia. Dari sudut marketing, cara customer tentukan produk tu bagus atau tak bukan pada harga dan kualiti je, tapi pada asal usul produk tu. Lagi unik dan gempak nama negara asal dia, lagi customer akan pay attention dan rasa produk tu power. Scott Emulsion tak sebut negara, tapi dari nama kita dah dapat idea dah yang ni bukan orang kangak buat. Ni mesti orang putih. Sebab tu ada kedai dia tak letak restoran Ketam Nipah Kuala Muda, ada. Dia letak restoran Ketam Alaska. Baru turun salji ke bila makan ketam tu. Yang jangan kita buat ni, letak di dekat nama brand. Dinora nasi kukuh. Tu jangan. Tu tak melambangkan kedai orang putih. Sebab orang Melayu je ramai duk buat macam tu. So untuk banyak lagi sembang pasal konten dan marketing yang macam kita tengah duk buat ni, boleh klik link di bio untuk join komuniti kita dan sembang hari-hari. Free ebook pun kita ada bagi sekali.